Nasaruddin Hassan At-Tantawi. Kalau tak silap dia ni lah dengan pakai jubah dengan serban pijak gambar Najib tu kan. Kita orang PKR pun boleh tahan agak keras ni kan. Tapi tak adalah sampai pijak gambar Najib kan. Dia buat status gagal bayar yuran exam, pelajar tidak dibenarkan menduduki exam itu. Bagaimana Progol senang-senang boleh ambil exam? Dia lebih kurang ayat dia kalau kita tukar macam ni tau. Gagal bayar hutang kantin, pelajar tidak dibenarkan mengambil makanan di kantin. Bagaimana Progol senang-senang boleh makan di kantin? Sebab Progol tu bayar kan. Benda ni bukan perkara baru kan. Memang pelajaran SPM ke apa ke, dia orang ada yuran dia. Kalau tak ada tak bayar yuran, takkan dapat nak ambil exam kan. Lagi satu, kes Rogol ni, salah satu punca dia banyak sangat tengok video lucah. Banyak sangat tengok video lucah. Jadi cenderung nak jadi Progol kan. Nak praktikkan apa yang video lucah tu tunjuk kan. Sahabat mesti ingat aku ketawa kan. Cuma nak tanyalah Nasaruddin Hassan ni, apa cerita yang luar negara dulu kan, sewa stesen TV berbayar tu, dah settle belum? Itulah, jangan tengok video lucah. Nanti kita cenderung nak jadi Progol kan. Sahabat pernah dengar tak peribahasa kan, pukul anak sindir menantu.